Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cerita. Maka dengan itu, izinkan saya perkenalkan diri. Muhammad Wazayan bin Muhammad Al-Zain, nama diberi. Dan saya berumur 12 tahun. Seorang individu yang penuh semangat dan sentiasa lakukan ilmu serta pengalaman baru. Hari ini, saya berada di sini bukan sekadar untuk bertanding, tetapi untuk berkongsi inspirasi, impian dan keyakinan. Saya merupakan murid sekolah Firdaus yang terletak di Temerloh Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 7020. Hobi saya pastinya membaca buku cerita dan bersukan pada waktu lapang. Cita-cita saya ingin bergelar seorang jentera perisian cerita suatu hari nanti. Bersatu pena lalu dibicara, mencari makna di sebalik cerita. Bersama menyusuri baris di aksara, bukan sekadar layar kertas semata. Hari ini, saya membawa anda untuk berkongsi mengenai kisah inspiratif daripada buku yang pernah saya baca, iaitu Pelari Muda. Sebuah novel yang bukan sekadar cerita, tetapi sebuah pengedaran kehidupan yang begitu mendalam. Bersama-sama, mari kita hayati langkahnya dan temui inspirasi di sebalik setiap hela nafas perjuangannya. Novel ini merupakan hasil pena penulis yang tidaklah asing lagi, iaitu Ghazali Ngah Azia. Novel terbitan Dewan Bahasa dan Sastra ini telah dicetak sebanyak 4 kali, bermula tahun 1987 sehingga tahun 2010. Buku setebal 118 halaman dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 15 bab yang menceritakan tentang kesungguhan dan kegigihan seorang pelajar dalam bidang olahraga. Buku ini berharga RM6.80, pastinya mampu dimiliki oleh pelajar seperti saya. Novel ini mengangkat tema ketekunan, kesungguhan dan semangat juang dalam mencapai kejayaan. Ini mengisahkan seorang remaja bernama Kamarul yang bercita-cita untuk menjadi seorang pelari negara yang hebat. Namun, perjalanan Kamarul tidak mudah. Dia menghadapi pelbagai cabaran, termasuklah dalam persahabatan, kesulitan latihan, serta persaingan sengit dalam dunia olahraga. Disebabkan sikap sombong dan bongkak Kamarul yang merasakan dirinya hebat, Kamarul kerap tidak hadir atau lewat pelatihan pusat kamp olahraga kebangsaan. Kamarul semakin menjauhkan diri daripada rakan-rakannya kerana bertindak biadab terhadap kegiatannya, iaitu bercekaya, sehinggalah Kamarul mengalami kecelakaan jalan raya. Muncullah Kamarul cepat sedar daripada keangkuhannya dan mengisafi segala kesalahannya. Berbekalkan usaha gigih dan semangat pantang menyerah, Kamarul akhirnya berjaya mengatasi segala rintangan dan mencapai impiannya untuk bergelar pelari terpantas dalam acara olahraga yang diwakilinya, sekaligus mengharumkan nama Malaysia. Kejayaan ini turut membanggakan lagi apabila dia dapat mengalahkan pelari idolanya yang merupakan pesaing terdekatnya, iaitu pelari dari Filipina bernama De Vega. Melalui kisah ini, kita dapat belajar banyak mengenai seperti kegigihan, disiplin dan kepercayaan terhadap diri sendiri. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kita bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah, tetapi perlu diusahakan dengan kesabaran dan usaha yang berterusan, serta perlu sentiasa merendah diri meskipun banyak kejayaan telah dilapangkan. Pada pendapat saya secara keseluruhannya, gaya bahasa yang ditonjolkan mudah difahami dan jalan ceritanya menarik serta memberikan motivasi kepada pembaca. Novel Pelari Muda adalah sebuah novel yang sesuai dibaca oleh semua golongan, terutama para remaja yang sedang mencari inspirasi untuk mengejar impian mereka. Novel ini bukan sekadar sebuah cerita, tapi cerminan tentang bagaimana impian boleh menjadi kenyataan apabila digabungkan dengan usaha yang tidak berbelah bagi. Dalam dunia penuh cabaran ini, dari sekecil-kecil hingga sebesar-besar impian, kita semua adalah pelari dalam perlombaan kehidupan. Berjuang, jatuh, bangkit dan terus melangkah ke hadapan. Sebagai konklusinya, saya sangat mengusulkan novel ini kepada semua. Semoga kita dapat mengambil iktibar daripada kisah remaja ini dan menjadikannya sebagai dorongan untuk terus berusaha mencapai kejayaan dalam kehidupan kita. Sebagai peserta pertandingan bicara buku, saya dengan penuh semangat menyimpulkan bahawa buku yang saya kupas ini bukan sekadar layar kertas bertulis, tetapi lautan ilmu yang berbentuk minda, mewakilkan emosi dan menginspirasikan teladan. Sekian sahaja perkongsian saya. Terima kasih.